Ami dah ada cermin mata. Sebenarnya cermin mata Ami ni, saya ada titik nyamuk. cermin mata Ami ni yang kat rumah yang selalu Ami pakai pecah. Bukan pecah, patah. Ami tertidur dan pakai cermin mata. Lepas tu dia patah. Lepas tu bila kita nak balik rumah mak, sebab Mami masih ingat masa sebelum balik kampung kejadian ni kan. Mak punya Robito ya. Hey Dai. Video ini ditaja sepenuhnya oleh Mopiko. Okey. Cara-cara pakai Mopiko Macam ni. Pertama kita buka tutupnya. Taruh. Satu ambil ni taruh tak sini. Taruh hala. Ni letak di sawah atas. Sindik nampaknya dah. Hai, banyaknya. Banyak. Cepat lepas tu. Dah. Lepas tu sapu. Lepas tu cakap ratakan. Tutup. Lepas tu Siap. kejadian dia berlaku sehari sebelum balik kampung kot ke hari yang balik kampung. Lepas tu Ami ingat Ami ada letak cermin mata merah ni dekat rumah mak, tapi si Hani kau tahu dia buat main hilang. Lepas tu dia dah hilang ingatan lah. Dan Mami jumpa satu lagi dalam kereta. Memang Mami beli banyak. Cermin mata ni murah saja. Mami beli dekat Maiden. Mami tak tahu lah semua Maiden ada ke tak. Tapi Maiden Mall tu kan, kita beli cermin mata kat dalam tu je. Sumpah benda ni tak masuk pula. Benda ni memang ngam dengan mata. So kita masa tu beli je banyak. Harga cermin mata ni satu RM3.90. Korang percaya tak? Tak kan? Dah langgar lagi. Sebab yang ini sangat-sangat selesa Ami rasa. Sebab bila Ami driving kadang Ami macam ni je. Ami letak kat bawah je. So Ami boleh tengok atas. Lagipun dia ketat. Cermin mata ni dia sangat ketat. Dia boleh stay dekat atas ni, tak jatuh. Cermin mata lain jatuh. Ami tak suka. Ami suka yang ni, yang merah ni. Ami cari juga masa baru ni kita pergi top up grocery kan dekat Maiden, tapi masalahnya tak jumpa. Ke ataupun kita tak pergi cari kita tak lalu kot, ke tak ingat macam tu lah. Masuk Maiden, lepas tu kita berantu. Lastnya habis banyak sampai 600 lebih. Tak tahu apa yang dia beli. Stres. So sekarang ni kita tengah tunggu Malik balik sekolah. Lepas tu Mami nak settlekan Malik pergi sekolah. Lepas sekolah petang. Lepas tu Mami nak balik rumah. Mami tak ada stay dalam kereta kot hari ni. Agaknya lah Mami rasa. Tapi tak tahulah sebab banyak kerja Mami nak buat kat rumah. Sekarang ni kerja kat rumah tinggal baju je lah. Baju je. Paling malas nak settlekan baju Mami. Sebab tu anak-anak ikut agaknya. Tak. Diorang malas original. Tak sama dengan Mami. Mami kau rajin sekali buat habis. Tak ada. Tak sama dengan korang. Tolong jangan malas buat baju. Maksudnya buat baju tu kau kena kemas, kau kena ni. Macam Mami rajin basuh. Tapi untuk Mami melipat, yang nak digantung satu bakul, yang nak dilipat satu bakul. Yang dalam luggage tak keluar lagi. Semat kan? Bye-bye.